Ambil masuk. Kan, dia pergi tali. Dekat tak? Ha. Alah. Tarik. Angkat terus, hang pergi jaga hang yang tu, pelampung. Ikan duk galak makan ni. Angkat ni terus. Cepat. Tarik ikan. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kita ni. Kita lama tak keluar, baik last keluar hari apa dah dapat ekor ayam wali semua gasak sekat pecah kami berapa ekor. Jadi hari ni last trip lah hari ni. Yang 3 hari ni berapa? 12 ayat 13. 12 ayat 13 ayat laju lah. 12 13 ayat belah grinder 12 tapi ayat 13. Hari ni buat geng daripada Bali 3 orang. Kalau mudah kalau sikit melihat biarlah syukur kalau ada sikit lah. Nanti masa juga pelan-pelan ke Sangkak semua dah pelan-pelan lagi. Hari ni kami sampai ke Sangkak dah. Sangkak pertama kita main Sangkak yang baru ni Lepak Gasak lah. Sekap ni yang saya tak keluar. Dulu esok saya tak keluar. Mak kami saya keluar. Dulu esok tu 40 ekor lebih lah. Pinggang tu, sakit pinggang ni. Tadi lepas baling suruh nyacok pinggang. Jadi cuba Sangkap pertama hari mudah kalah sikit minit. Berjaya insyaAllah kalau ada sikit lah. Sangkap pertama. Mana boleh mengai drag kunci ketat dah. Balik rapat Sangkak sikit. Pelampung. Hang tunggu sat. Pelampung balik-balik hang tunggu sat. Jangan nak kata ni. Sangkak kena main pelampung. Baru sampai. Ayak dia nyerok lah nak pasang lah. Lambat ni. Awal sikit syok. Petang sikit hari lah. Rapat boleh rapat Sangkak. Boleh rapat tu. Air tu. Drag tu tak boleh rapat air. Dia boleh telajak lah. Okay. Lepas tali. Tunggu sat. Tadi bro kita sekali makan pelampung tak legat. Biar itu lah dia nak pasang dah kita baling dia main depan bot. Baling main apa kat bot. Kalau surut tadi awal sejam ni syok. Nah kita awal kalau sejam dia ayak surut lagi. Syok ni dah pasang dah. Tak apa tunggu sat aku dia mau makan sekong dua. Tak kita pindah Sangkak lain. Ni dia pelampung. Okeylah, apa ikan pun tak apa. Ambil. Tu je sangkut. Satu lagi tu. Saya tunjukkan hang punya tu satu lagi. Okey, satu lagi bos, satu lagi. Apa dia ambil ni? Ikan duri. Okey, thank you bos. Thank you. Jom kita jom. Kau jom. Kita Sangkak lain. Ayak pasang ni. Ni kita pindah main Sangkak kedua. Sangkak pertama hari tak ada rezeki pindah 2 kali tarik pelampung. Walaupun ayak dah pasang dah tadi, duk balik-balik dia tarik ke? Saya kira suruh di tepi suruh dalam 2 ke 3 lebih kurang 3 lebih kurang tu. Suruh. Jadi dah ni kita cari-cari ayak pasang angin taruh jenuh kami. Ayak ke sini angin. Betul kepala. Jangan lembu tu. Kepala. Kita cuba Sangkak kedua. Ni yang tarik tu patah batang ni. Hang pegang ni. Hang tarik dengan tangan. Pegang tadi tarik dengan tangan. Ayak main laju dah. Ambil masuk. Kan, dia pergi tali. Tarik. Ambil solo, tak apa ambil solo. Mak jenak. Tunggu. Alhamdulillah. Elok saya elok.
Tengok ikan boleh atas tu. Jatuh eh. Makan pelampung ah. Yang sangkut tadi kan? Pelampung. Selok nak jenap. Tak pergi pula ni, tak pergi sok tu pacak dalam lubang belakang. Apa? Habis? Ni ada ikan. Kita jom, kakak jom. Ayat laju ni, tak boleh. Tadi ayat slow lah. Lari turun bawah je. Lari terus angkat bawah. Jom, karau. Ayat laju lah. Dan kita pindah main sangkap ketiga, sangkap kedua tadi boleh, alhamdulillah boleh jenahah tengok. Lepas tu ayam laju lah, kami lari main turun bawah sikit eh. Lari main turun bawah pun sama kat laju tapi okey lah sikit pada tadi. Kita jumpa sangkap ketiga je. Dah makan? Ha? Ikan duri lah tu. Jom yang dah tak makan tu, jom kau jom. Kita try sangkap lain pula. Ayat laju ni faham lah. Dia tak makan langsung laju wing. Kita makan. Okey, dan kita main sangkap keempat. Sangkap ketiga tadi dapat duri 2-3 ekor tu lah. Ikan sikit dah dapat pun. Okey, laju lah. Belah bawah ni kita main belah tengah. Sangkap ni dulu kita nak ambil lepas masuk lepas kampung bawah pondok kan. Tapi yang sangkap yang ada pondok tu dah tak yang bersama. Tak ada dah, tinggal yang belah tengah kan. Try habis lah, cuba bawah pondok tu ada ikan lagi. Cuba ada sikit lah sangkap keempat. Apa? Duri bang. Duri ambil timbang. Duri buat timbang. Bola timur tu kan. Pelampung siapa? Depan tu kuning tu. Ni ambil lorong ni. Bagi masuk celatung tu bagi tengah-tengah pondok. Oh, tengok ayak ah. Macam mana lebar buka pintu ayak ah. Dia punya laju tu lain macam sikit. Lain macam dia punya laju. Kena sabar lah sampai tunggu yang nak slow sikit. Kita ada cang kita tu, tangan yang nak slow lagi lah. Lepas tu habis. Kena tuai balik lah. Sebelum dia jalan surut laju. Yang tu cang kita tak pergi lampui 2 lebih ke 3 tu. Lah ni kena hadap lah. Ingat rasa bottom jadi layang apa? Yang mana main bottom semua terbang apa? Ha? Ikan apa? Duri pun timbang. Duri ni. Duri tak? Semua layu dah kopek lah. Nampak je ni ikan ayak laju ni. Ayak laju tak boleh apa. Jom ni. Yang ni semua kau jom. Kita try sangkap lain pula jom. Jom cari sangkap lain pula. Sangkap ni tak ada. Sangkap ni dia tak ada dah. Orang tak belah dah. Dulu kita main bukan pondok ni. Pondok ujung tu. Tepi ni. Sini ada satu pondok lagi. Tapi dia tokel dah buang lah pondok tu. Saja mai try lama ni. Try lepas pun tak makan pun. Jom try sangkap ni. Saya sangkap ada ikan tak? Okey, nanti kita pindah main sangkap ke-6. Sangkap 6 ada 6. Lebih 6 tu. 5 6 2 tu lah. Sangkap ke bawah, sangkap tadi tak orang makan. Ni kami main ke jabatan balik. Sangkap apa tu? Yang dekat dengan sangkap pagi tadi kami duduk tu.
Ayak laju. Laju. Lila cari sangat dua ayak ni. Parking juga lah. Baiklah semua sangkak ayak macam ni laju semua. Jadi saya lepas ni kalau tak makan kita pindah pergi sangkak tu lah. Sangkak yang pertama kita duduk lepas tu belah ayat suruh siap. Sebab hari ni 4 biji bot keluar tau. 4 biji bot semua akan ayat suruh semua akan tumpu ke sangkak tu. Jadi kami biar pergi buat kemoh dekat sangkak tu. Pergi tapak siap lah daripada tak pergi berebut kan. Try dulu hari ni ingat insya-Allah kalau ada rezeki dah. Sangkak ke 5 6 juga dah. Tadi kan ada duri kau semua kan. Kan rapat sangkak ni. Buat tak kuat ayam aku tengok tu. Itu dulu. Buat rapat sangkak tu baru nak tak padah jubuk ni. Duduk orang depan duk tahan. Ni kalau lepas ni long dia. Kena kayu tu. Baru ayam dia laju. Ish, laju sungguh ayam. Bukan biasa-biasa. Tahan. Oi, tahan. Tadi ada lagi tak ada kau ni. Okey, hari ni kita pindah mai sangkak ke 7 lah. Tadi kena 6 kot, 6 5 lebih kurang tadi. Sangkak tadi dan berbuat pembuka tu baru nak duduk. Zat tu so lucu tu. Ayat laju sangat. Dengan angin utara, aku ayak aku laju jadi tolak but. Kalau ni kata apa jom kita bertapak siap ah mai kat sangkak tadi baru kat sangkak sekap kan. Mai bertapak siap lah senang. Sebab depa pun duduk kelinting kot ni 4 biji but. Aku dia jadi dia tapak ni siap kita relax dulu santai dulu satgi ayak dia berhenti nak kali suruh itu insya-Allah kalau ada rezeki kami dapat. Tapi insya-Allah ada. Cuba. Baru. Oi, tarik tak mai? Gama? Duri sang. Oh, duri. Ikan buat tau. Duri. Sengat sunyi lah dia makan lama tu. Labu loceng. Kelabu loceng boleh timba. Duri tak? Boleh timba. Baru lesen. Aduh, Ustaz kita nak ambil lesen sisik Janji tak gumpau. Kami tunggu lama sangat ni. Nak tunggu nak ambil sekap bawah pondok ni. Ustaz tak lama dah. Tak kita boleh ambil. Nah dia. Dia start makan dah. Boleh. Dia start makan dah. Sayang. Dia start makan dah. Lama dah tunggu ni. Lama tunggu dah. Dia start makan dah. Lama tunggu. Lucu pula dah sekong. Lambat sentak habis. Tadi kalau pegang cantik kan. Dekat tak? Alhamdulillah. Kan pelambung kan balik kan pelambung? Hei. Pelambung ada buat apa? Kan? Tok ambil terus ya. Buka ikan. Umpan buka ikan balik tu. Kan kita tunggu lama ni. Alhamdulillah. Pelambung ni. Senang. Cepat. Kau cepat. So. Kau mai. Kan. Allah, alhamdulillah nampak dah. Lekat ni tinggal hang buat hang balik pelambung. Tinggal hang balik pelambung. Buka mah, potong ikan macam saya buat ni. Saya balik ni.
Semua ikan pula dah. Ikan mau udang. Tadi dah bagi hampa rehat, hampa rehat dah. Rehat dah. Ha, ni ke buat kerja. Nah, buat kerja nah. Keduri. Bertimur. Oh, ni kan lebih kerak sangat, lucu. Sayang. Bagi lorong kat hampa cun dah, hampa tak mau ambil ikan. Tarik. Tarik ikan. Alhamdulillah. Dahlah kita lucut duk. Ejah lepo kita lucut. Ha, tarik. Nak kau. Hang pegang tali tu, tarik naik tu. Ni, hang tu, hang ambil tali hang tu, tarik naik tu kan tangan. Anak dia berbelik habis lah. Jadi lambat biar kerja. Apa ni? Letih aku ni. Yang ni kita nak kena baling, kita nak mengai lagi. Lepas pun tak mau nak pulung cuti. Lagi masa tak banyak lah ni. Angkat terus, hang pergi jaga kami yang tu, pelampung. Ikan duk galak makan ni. Angkat ni terus. Angkat ni terus. Ni hang apa lambat sangat tu. Lepas satu pelampung dulu, baling dulu. Tadi yang tak ada ikan dah gaduh nak ikan. Tadi ikan tak mau pulung tu. Hei. Dah, angkat naik terus lagi. Angkat naik terus. Ha, kau. Laju. Tepi tali tu. Laju. Angkat naik ikan terus. Naik. Ni. Lepas pelampung tu dulu. Tu pelampung tu dah ada mata kayu mana. Orang kita makan buat. Macam mana nak mengai ni? Dia. Boleh timur dulu ya, boleh timur. Tak payah, angkat ni. Ni makan ni, merah makan. Ni, enggak. Tali merah. Dekat tak? Dengar kali. Tu dia makan kepala. Elok je, udang. Elok je balik. Masa tak banyak ni, kat Kerenam lah. Cepat. Tak apa, tarik ikan. Tak apa, tarik ikan tu. Sekak kot. Tang kepala, batuk berat. Lepas tali bang ni. Lepas tali bagi pelampung lebih rapat. Lekat. Tu suruh kira buka ikan baling umpan kan. Masa tak banyak ni. Ha. Ni abang ni. Lepas tali dia tu. Aduh. Ni. So lepas tali pelampung tu bagi rapat sangat ni. Kita makan. Okey dah. Turu. Kita dapat tekok dah. Alhamdulillah ikan lain dah. Makan lagi rok kita. Aduh, tang kita
Nak buat video lah dia makan. Mau tengok. Aduh. Macam mana nak record ni? Yang tadi makan lucu. Tu makan pulak. Mau tengok tak? Nak buat video macam mana ni nombor Sultan dapat seekor. Wah. Ayolah ikan oi. Tadi makan lucu dah satu kali. Lucu dah, makan lucu dah. Lepas ni yang lucu. 4 sekor tu lah. Hari ni cakap nak mengai tak boleh. Bagi dia pemengai lah. Kena stop lah bagi pemengai. Nak kira bulan ni jam ke-6 lah ni. Ke-6 dah. Ha. Balas. Sampai rapat sangat. Oh lucu dah, lambat. Hampir stop apa ni. Makan ni makan. Yang lucu tadi tu makan balik tu. 2 ekor sekali lucu. Dengar ni kan kita nak balik ni. Ni mereka tak lucu kan? Apa? Duri. Kita dapat sekor lagi tadi. Dapat sekor lagi kena main, kena pegang ni. Tak larat nak ni pacok lah. Satu rod tinggal luar. Main pegang ni, dia makan sentok. Settle dah dapat sekor ni. Bertimbul. Kadek. Ya. Kadek. Oh, alhamdulillah. Mesin kita lingkup pula dah. Dapat sekor lagi tu. Oh. Dia boleh main. Tak ada spring dia patah. Spring dalam ni patah lah. Mana spring dia? Yang spring dia patah. Buatlah. Ini dah pakai lagi kot. Ni kalau tutup ikan tarik makan boleh lagi. Video nak cari spring lain lagi. Pam. Sekat merah. Angkat sok. Sekat merah. Yang kata lain macam ni. Dengar lama mak. Angkat main tu. Tarik main tu. Sok tu. Sini bukan. Ni kolam bukan sok tu. Oh, jangan layan lah sini. Pam main sok tu. Dekat balik. Tapi 10 minit lagi ah. 10 minit balik ah. Dia kena apa ni? Jom lagi. Pam eh. Duri. Buat timba. Duri buat timba. Tarik dekat. Bagi rapat sikit tu, pelampung bagi rapat sikit. Orang tak pakai kemas-kemas apa pun tu noh. Kemas-kemas barang-barang apa tak pakai. Kena lebih dah. Extend ni dia kena beli awal tu. Nak suruh banyak ah. Jadi alhamdulillah sanggak ni kami tunggu lama noh. Daripada pukul berapa kita tunggu? Pukul 1 lebih tunggu sampai balik sampai ni. Petang baru makan. Alhamdulillah makan pula. Kalau basah ni banyak lagi ni boleh ambil lagi ni. Pidulah. Sudah dekat tu lah nanti pula yang tu dekat tu rezeki mana ni. Lah ni jam menunjukkan pukul 6.20 lebih kurang tu lah. Saya orang sakit pinggang. Tadi kalang kabut, jadi pinggang tak sakit. Bila dah kurang makan jadi pinggang sakit. Tapi alhamdulillah kita boleh kat 3 ekor lepas belambok lah sebab tadi duduk dengan ni aduh. Kami kalau kata ada player 4 orang tabuk ni, semua jenis cargah kami ambil ikan, belambok lah. Tapi wayang lah yang tu rezeki meh tak boleh buat apa. Yang tu jadi jom saya balik mengadat jumpa sini.
Okey, hari ni kami sampai ke Pengkalan dah. Jadi cuaca nak gelap dah. Jadi saya nak kemas apa betul jumpa hasil ni. Hasil ni alhamdulillah siapa pun tak bangau ni semua strike dengan jayanya. Jadi saya jumpa hasil ni. Natuk air tak ada dah, kita buat habis dah. Natuk air tak ada dah. Dia hasil kami ni alhamdulillah rezeki yang besar. Walaupun yang laju ada juga. Tu pun tunggu biar lama sangat ni. Okey, hari ni ada jenah sekong, sekat merah sekong. Sekat putih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 GT sekong. Total semua 20 ekor. Alhamdulillah rezeki lepas ni. Rezeki lepas. Tadi kami pagi sampai ke pukul 3 jenah sekong tu lah. Pukul 3 sampai ke pukul 6 semua ni lah. Alhamdulillah rezeki lepas. Ni alhamdulillah ada juga rezeki kami ni 20 ekor. Tu duduk tadi risau tadi nak tunggu sangat tu kan, takut tak makan kan. Tapi alhamdulillah makan. Tu pun buang banyak. Jadi jom saya nak cuci buat baru jumpa esok video kalau ada rezeki lah. Kalau kata badan sihat boleh buat kerja, kita keluar lah buat konten. Jadi baru jumpa esok video. InsyaAllah subscribe video. Assalamualaikum. Bye.